Semoga perjalanan aku mendaki Everest Base Camp Nepal part yang ke-7 pula. Let's go. Okey, lepas lama aku duduk rehat kat sini, sekarang ni aku sudah berani dan ready untuk menyeberang jabatan gantung ni, cok. Tajuk sesangat aku. Aku jalan slow-slow je, tapi sumpah ya Allah dah sampai tengah. Time ni memang gayut sesangat macam why. Time ni aku rekod kan, mata tak pandang bawah langsung tau. Mata aku dah terkunci untuk pandang depan je, cok. Kalau sekali aku pandang bawah, memang kaki aku tak akan boleh bergerak lagi, goblok. Full lemah semangat. Alhamdulillah sampai sudah. Tapi bila tengok relax je budak kecil ni, lalu rasa malu pun ada. Alah, mungkin sebab mak dia pegang tangan dia. Kalau aku pun boleh macam tu. Tengok ni view kat sini, subhanallah, Masya Allah, cantiknya weh. Super duper indah. Rasa terharunya macam lukisan. Bestnya. Lepas tu aku jalan lepas sikit, jumpa dengan jabatan lagi lah. Tapi yang besi punya. Yang ni tak seram sebab tak goyang-goyang, tak tinggi. Easy peasy je. Belagak kali kau tadi nak menangis kan. Untuk makluman semua, aku sekarang ni on the way menuju ke Pak Ding. Pak Ding ni bukan kawan Pak Kodi yang JKK ataupun dekat Kelantan ke. Ini Pak Ding yang kat Nepal. Checkpoint untuk menginap aku tidur kat sana lah Pak Ding. Hari pertama trekking EBC okey lah. Tak susah mana pun trek dia. Banyak tetangga macam ni. Kena sabar naik satu. Dan kebanyakan yang aku lalu hari ni banyak kampung-kampung macam ni lah. Laluan dia cantik sekali, 2 kali 3 kali tau. Kadang-kadang je aku masuk hutan itu pun kejap je masuk, lepas tu keluar balik. Okey, berhenti je aku time ni, duduk rehat dulu. Sambil-sambil tu buka baju kelauan ni sebab dah berhenti hujan. Sambil-sambil tu minum air juga, makan kuih bahulu sekali sebab masih menyambut raya time ni weh. Aku raya ke-6 dah terbang dah ke Nepal. Macam mana rindu nak pergi open house. Goblok juga orang bersenang-senang, aku pergi susahkan diri kat atas gunung ni. Kenapa? Baru perasan aku ada kucing besar tidur sini. Walaupun aku hiking solo, tapi sepanjang jalan menuju ke Pak Ding ni tak sunyi langsung pun sebab ramai orang lalu lalang. Kalau bosan boleh layan view yang super duper indah kat sini, cok. Kalau bosan lagi boleh join anak-anak Nepal ni main badminton sekali. Pilih je nak buat apa. Pilihan terletak di tangan anda. Pukul 4 dah sekarang ni, aku tak kena laju sikit lah jalan, tak boleh santai lagi, banyak bersembang lah aku. Lagi nanti kalau malam sampai susah pula hidup aku. Pas suka aku ada jumpa roda impian saya famous kalau datang Nepal. Ini besar gedabak punya tau. Untuk makluman semua, ini merupakan roda semayang orang-orang Nepal. Aku pegang ni berat macam wayang. Kalau nak tahu, kat area gunung ni juga ada sekolah dibina untuk anak-anak Nepal ni pergi sekolah untuk menuntut ilmu tau. Memang bagus sekali, 2 kali 3 kali. Tapi yang sakitnya bila aku fikir balik, cikgu yang dah posting kat sini tau, kau kena ready hiking, mental, fizikal. Penat nak jadi cikgu kat sini. Bila lama dah aku jalan ni, aku berperasan trek dah makin mudah lah. Time ni tengah turun tangga, ya Allah senang sangatnya. Bosan lah weh, bagi susah sikit oi. Nampak sudah aku. Time ni sungai mengalir di sebelah aku. Sumpah weh, tenang sekali. Aman makmur Sentosa Sejahtera Selangor tau. Dapat dengar bunyi air sungai yang mengalir syahdu malam. Tiba aku jumpa kasut yang terbiar tepi jalan ni. Nyaris aku gantikan dengan kasut aku sebab nampak elok.